Rasa macam senggugut, macam sakit sangat. Cikgu, ada orang komen, dia tanya, darah haid tu apa? Darah haid pun ramai yang tak tahu. Tak apa, soalan macam ni, soalan yang bagus. Jom saya terangkan. Okey, darah haid ni memang darah kotor wanita lah. Memang tiap-tiap bulan dia memang akan keluar. Dan itu memang proses mula jadi wanita, tiap-tiap bulan dia kena keluar haid. Bila wanita yang tak keluar haid ni, apa yang berlaku? Hormon jadi tak seimbang. Sebab tu kalau dia lambat ataupun dah lama tak keluar, wanita tu dia akan jadi stres, hormon tak seimbang, emosi jadi tak stabil, perut jadi sakit, rasa macam senggugut, macam sakit sangat, pening-pening kepala, susah nak tidur. Dan darah haid ni dia memang darah yang, dia bukannya darah kotor, dia memang darah yang semula jadi keluar. Jadi kalau wanita yang selalu kena senggugut, okey, saya nak syorkan satu minyak ni, minyak calming bidara ni. Kalau wanita yang bila haid tak teratur, lepas tu rasa senggugut, pakai minyak ni, just spraykan saja di bahagian perut. Dan kalau rasa pening kepala, tengkuk tegang, lepas tu susah nak tidur, pakai minyak calming bidara. Memang best untuk wanita. So itulah dia darah haid. Kita ni lelaki mesti kena tahu, sebab kita akan ada isteri dan kita akan ada anak perempuan. Benda-benda ni memang kita kena ambil tahu. Kalau korang nampak muka dia macam moody, macam tak ada mood, tiba-tiba, tu maksudnya sama ada dia tengah bendera merah ataupun bendera merah dia tak lancar. Jadi kalau tak lancar, gunakan minyak calming bidara ni. Lepas tu ambillah tungku ke apa ke, benda-benda panas ke, ataupun boleh letak air panas dalam botol. Okey, lepas tu tuamkan dekat bahagian perut. Dan insya-Allah dia punya haid dia akan jadi lebih lancar nak keluar. Bila dah lancar, dia punya emosi pun akan jadi best. Badan seringan. Dapat sesuatu daripada video Cikgu Urut ni? Nak belajar urut? Follow Cikgu Urut.